Di dalam video ini kita akan melihat mengenai penetapan asas bagi WooCommerce. Cara untuk melakukan penetapan asas adalah dengan mengakses link berikut. Pastikan anda pergi ke bahagian setting dan klik link setting. Anda akan dipaparkan paparan seperti yang ditunjukkan ini. Okey, sekiranya anda mempunyai lokasi tertentu, pastikan anda pilih mana-mana lokasi sebagai lokasi utama. Contohnya anda mempunyai main branch, jadi anda boleh memilih negeri-negeri yang terlibat. Atau sekiranya anda menjalankan penjualan secara online dan anda tidak mahu orang mengetahui dari manakah anda berasal ataupun bisnes anda berada di bahagian negeri mana, anda boleh memilih mungkin Kuala Lumpur sebagai base anda. So, katakan saya memilih Johor. Okey, kemudian selling location, adakah penjualan kita ni ataupun produk yang anda jual untuk semua negara di dunia ataupun di negara tertentu saja ataupun di seluruh negara kecuali negara-negara tertentu. Jadi anda boleh pilih 3 kategori ini. So, katakan saya hanya menjual pada negara tertentu sahaja, iaitu Malaysia. Okey, hanya Malaysia sahaja ataupun Malaysia, Singapura, boleh pilih Brunei dan sebagainya mengikut jenis bisnes anda. Sekiranya anda menyasarkan hanya lokal iaitu Malaysia, anda hanya perlu pilih klik Malaysia. Kemudian shipping location, maksudnya penghantaran adalah adakah penghantaran itu dihantar ke seluruh negara ataupun pada negeri ataupun negara tertentu sahaja, ataupun disable shipping and shipping calculation. Selalunya disable shipping ni untuk produk digital. Contohnya anda menjual video dan audio ataupun e-books yang tidak memerlukan penghantaran, maka anda tidak perlu onkan shipping, anda boleh disablekan. Sekiranya anda menjual produk yang perlu dipasarkan, yang perlu dihantar, maka anda kena pilih mana-mana rule yang terlibat. So, kalau sekiranya terdapat di sini beberapa negara, anda perlu pilih ship to all country you sell to, sebab dia melibatkan beberapa negara yang kita pilih. Ataupun ship to all country bermaksud sekalipun kita tidak meletakkan pilihan kita di sini, ini membawa maksud kita masih boleh melakukan penghantaran ke negara-negara tersebut. Ataupun kita boleh letak ship to specific country only, iaitu Malaysia katakan. Default customer location boleh pakai sama ada nak pakai shop base address, geolocation ataupun geolocation dengan page caching support. Maksudnya dia akan baca cache yang disimpan pada browser. Walau bagaimanapun, kaedah ini memerlukan anda meletakkan notifikasi bahawasanya anda mengumpul maklumat, menyimpan maklumat dalam bentuk cookies, kerana terdapat undang-undang yang memerlukan anda berbuat demikian. So, katakan saya ambil di sini adalah geolocation. Enable text, sekiranya anda peniaga dan terlibat dengan teks, anda boleh enable text, yang mana anda akan buatkan teksnya di bahagian yang lain, iaitu 6% bagi GST. Sekiranya tidak terlibat atau anda menyerap GST, maka anda tidak perlu enablekan teks. Okey, untuk currency, anda boleh memilih default, iaitu ringgit Malaysia.
ataupun mungkin anda boleh menggunakan USD sekiranya berkaitan, dan klik butang save. Maka anda telah berjaya membuat penetapan asas bagi plugin WooCommerce. Selepas ini kita akan melihat penetapan bagi produk, shipping, checkout, account, email dan API. Sekian, terima kasih.